Assalamualaikum guys, welcome back to Minecraft. So episode lepas kita mengembara dalam cave and mencari diamond dan iron. And Amy dah jumpa diamond dengan pertolongan member Amy ni yang pegang bunga ni. Dia bagi tips sikit. Ya, dia bagi tips untuk dapatkan diamond, and tips sangat mudah and senang lah untuk jumpa diamond. And nanti Amy akan tunjuklah sedikit video untuk korang tengok macam mana. So video hari ni, kenapa Amy tiba-tiba dapat video hari ni? Amy dah dapat diamond dah. Rumah pun dah ada. Kenapa nak ada lagi video? Untuk apa? Untuk apa? Max, untuk apa Max? Untuk apa video hari ni? Untuk seperti kita nak buat apa? Okay, video hari ni adalah sebenarnya kita nak show off. Cik, tak ada show off pun. Ni nak tunjuk. Ni ada benda-benda kita panggil tempat korban lembu. Kat sini kita akan start buat bunyi apa tu? Majlis korban lembu, guys. Kita akan sambut raya haji di Minecraft. Ini malam. Ini malam lah. Ini malam kita akan sambut raya haji. Okay. Yeay, lagi. Amy tak tahulah sama ada Amy akan pakai baju Melayu ke. Tapi Amy tak tahu macam tukar texture ni. Nak adjust texture ni pakai baju Melayu macam mana. So kita akan play the video about this place ni, guys. So our new build for raya haji. Okay, ni Amin dengan rakan-rakan Amin build. Kat sini tempat apa ni, melapah daging. Okay, selalu kalau kita pergi masjid ada makcik-makcik, pakcik-pakcik duduk melapah daging. Macam inilah suasana dia. Tapi kita buat profesional sikit. Ada meja tu, pakcik-pakcik tu nak potong-potong daging ke apa, atas meja ni senang. So yang pakcik-makcik, pakak-pakak makcik semua yang nak membawang duduk bersila kat sini. Kat sini Max. Kat sini diorang bersila nanti membawang, memotong-motong ni dagingnya. Ya, nak potong lagi kat sini. Wih, nice lah. Tu buat macam tu kan. So makcik-makciknya membawang sambil memotong dagingnya. Dan dekat sini potong. Cak. Wih. Wih, tu yang cantik tu. Aku nak. Tak langsung pula. Alright, dekat sini pula kita ada dapur. Kat sini kita tengah buat rendang. Max, bagi demo sikit buat rendang, Max. Rendang Saya buat rendang lah. Itu bukan, itu untuk bakar. Sini. Rendang. Oh, So, tengok. buat rendang lah. Kena ada. Kuat ada. Kita just masukkan bahan-bahannya. Weh, kau capak api dah. daging macam kita. mana? Daging kita rebus. Ya. Kita dah empuk lah dagingnya. Ya, kita bagi Kita empuk empuk. dagingnya. Bagi banyak sikit. Kita gaul sampai sebati. Gaul. Pakai sambal. Ini cantik tak tu? Gaul. Kita tunggu selama setengah jam. Dan Jam. rendang akan siap. Oh, chef, saya nak tanya sikit kenapa rendang kita warna biru? Ini rendang berperisa vanila. Wow. Dia warna biru. Okay. So, yang ni rendang yang dah siap ya? Ini kuah saja, belum siap lagi. Oh, belum siap lagi? Lah, saya baru nak try. Saya dah sediakan sudu saya. Ini senduk ke sudu ni? Bunyilah besar. Itu sentuh. Boleh? Kita ada rendang yang dah siap. Sekejap Saya bagi. Ada rendang yang dah siap? Okay, ini adalah rendang yang dah siap lah. Wah. Oh, ambil lah pula. Ini rabbit. Encik Chef mau tipuin saya? Rabbit. Bullshit. Okay. Sekejap. Aku bagi rendang yang betul. Sekejap. Ada yang betul je. Jangan. Apa dia buat tu? Apa dia buat kat belakang tu? Apa tuan chef buat kat belakang tu? Weh. Tak keluar dia punya ni weh. Tempat push weh. Weh, apa benda duduk hantam tu? Rendang. Betul-betul nama dia rendang. Oi, nice. Aku akan simpan kat sini Rendang kita. untuk orang lain untuk merasa lah. Okay, so kita ada dapur kat sini. And then kita ada tempat bakar-bakar lah. So kat sini kita boleh bakar kambing, bakar ayam semua tu lah. Untuk kita ada kat sini dia boleh buat dua. Boleh bakar dua, nampak? Ini tempat grader. Awak lah. Aduh. Okay, korang mesti tanya-tanya. Korang mesti tanya ni apa benda ni? Apa benda rumah besar ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni encik buat? Okay, inilah boleh katakan dewan lah. Dewan rakyat buat kata Max. This is dewan rakyat. Kita nak buat masjid macam over sangat kan. So kita buatlah dewan rakyat kat sini.
Okay guys, so kita akan tunjuk dalam dia macam mana. So, kat dalam dia, Amy ada letak macam pokok kat sini. Amy kan nak letak macam ada pasu tau. Tapi tak tahu nak letak, nak buat macam mana. Tapi kita buat macam ni ha. Nampak cara dia dalam pasu kan. Nampak nice juga. So, di sini kita ada frame. Di sini ada meja. Ada dia. Alah. Sebab dia dirt tau, tak nampak cantik tau. Kita tak ni. Okay, nice. Wah. Okay lah, Amy rasa Amy approve lah ni. Memang nampak cantik lah macam ni. Yang sebelah sana pula. Rex kau kena buat belah ni tadi. Kena buat. So kat sini kita ada ruang untuk makan lah. And kursi ni function guys. Kita boleh duduk tau. Video sebelum ni Amy tak tunjuk yang kursi ni boleh duduk. So ya, sangat function lah. Kursi kita buat macam ni, kita boleh duduk tu. Bukan kat kursi ni je boleh duduk. Dekat ni pun boleh Kita duduk. boleh duduk atas meja. Untuk yang jenis yang tak ada tempat duduk tu nak duduk atas meja kan. Suka hati korang nak duduk kat mana. So kat sini kita ada pasu bunga untuk hiasan. Dan kita ada tempat fireplace. Mana tahu dekat sini sejuk ke apa kan. Kita boleh warm kat sini. Kat sini kita boleh chill. Kita tak ada baring. Relax. And okay, ada hantu kat sini. And kat tepi ni kita ada basically structure yang lebih kurang lah dengan sana. Sebenarnya masa ni build base untuk rumah ni, ni ada buat salah kiraan tau dekat bahagian tengah ni. So sebab tu kalau korang tengok sini dia macam sini mungkin ada maybe berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5 blok. And kat sini ada hanya 4 blok. Sebab ada sedikit salah kiraan. So untuk cover mistake tu, Amy letak ni lah fireplace. So akan nampak lagi cantik lah kan. Tempatnya akan nampak lagi more berhias lah. Alright. So sini ada pintu. Kat tepi ni pada pintu. Tak apa sangat. And yeah, this is the design. And inilah tempat kita akan beriadah lah kan. Tempat kita akan menyambut Hari Haji untuk malam ni. So okay, yang ni farm ni pula. Ni bukan admin buat. Ni yang buat farm ni adalah admin dalam server ni juga. Di dalam server ni kita ada 2 admin. Yang tadi tu Max pun salah seorang admin dalam server ni. So kat sini kita orang ada berapa ekor ni? Ada 5 ekor lembu yang tengah tunggu masanya untuk dikorban. Kami bagi dia minum air yang sebanyak boleh lah. Dan makan yang sebanyak boleh. So diorang akan lebih sihat dan gebu-gebu comel loteh. So di sini kita dah standby lah. Yup. Diorang belum lagi kena sembelih, kita dah standby dah darah diorang kat bawah ni. Kuat lah sini. So itu saja kat sini. Ini tentang structure bangunan dia. Agak menarik. Ini dalam server ni pun kreatif. Pandai buat orang kata bina yang menarik juga. So ya, itu je untuk apa tu. Itu saja untuk sambutan Raya Haji kita. Itu saja yang mari kita tengok juadah untuk kita dalam ni juadah makanan kita untuk malam ni. Juadah untuk malam ni. Juadah untuk malam ni kita akan ada rendang dan ketupat. Wow. Kita ada ketupat guys. Kita ada ketupat and rendang. Kita ada lemang juga. Bagus. Kita akan ada lemang. Okay guys, sampai sini saja kita punya walkthrough di Dewan Rakyat and tempat kita orang sambut Raya Haji ni. And maybe admin akan tunjuk sedikit video untuk malam ni. Maybe macam mana kita orang sambut Raya Haji di Minecraft ini. Korang jangan fikir benda pelik-pelik lah. Kita orang ni main-main je. So if kalau korang nak tengok lagi video macam ni, boleh komen di bawah. And don't forget to subscribe guys. Subscribe itu free guys. Hanya tukar butang itu saja guys. Dan ya, nantikan komen akan datang di IG dan Facebook page Comic Cupboard. And jangan lupa follow member admin ni. Dia antara streamer. Dia akan selalu stream dalam pukul 8.30 di apa nama page kau? Grimjaw House of Gaming. Yalah yang tu lah. Nanti admin akan letaklah link dia di bawah. Okay guys. So see you guys later. Bye. Yeah, I got my new shovel. Hari ni kita akan show off lah. Sorry, sekejap. Aku tertulis nama kau. What the heck? Cut. Cut. Ya. Bukan nak kata rumah lah. Tempat kita menyambut. Original. Kita kembali balik kepada Minecraft. Ni, kita sendiri.
Kali ni kat atas. Kita pada atas senang. Kita kembali balik kepada game Minecraft ini di server member.